Forex cepat dilabel haram tapi mengular waktu kerja. Kenapa ramai yang anggap itu biasa? Setiap kali orang sebut Forex, mesti ada yang terus cakap itu haram. Tapi ramai yang tak sedar. Ada satu benda yang kita buat hampir setiap hari tapi jarang dipersoalkan. Datang kerja pukul 8. Lepas tu sejam sembang, sejam scroll TikTok, keluar minum lama, buat kerja sekadar cukup syarat. Hujung bulan, gaji tetap masuk. Ramai anggap itu perkara yang biasa. Tapi sebenarnya, dalam Islam, setiap urusan ada hukum dan syaratnya. Tak semua forex itu sama dan bukan semua orang yang terik melakukan perkara yang dilarang. Pada masa yang sama, mengambil gaji tanpa menunaikan amanah kerja juga bukan perkara yang boleh dipandang ringan. Yang patut dinilai ialah akad, cara dan amanah. Kadang-kadang kita terlalu cepat menghukum orang lain sampai kita terlupa melihat amanah yang ada pada diri sendiri. Sebelum kita menghukum rezeki orang, mungkin kita patut tanya, adakah rezeki kita sendiri benar-benar bersih daripada pengkhianatan amanah? Jadi, yang perlu diperbetulkan sebenarnya forex atau sikap kita yang memilih isu.